Sebagai situasi, orang itu dia melazimi salat. Dia rasa tenang dengan salat. Tapi ada saudara mara, ada adik-beradik, kadang-kadang ada sepupu sepapat yang muda sikit pada dia, acap kali ataupun sering kali meninggalkan salat. Dengan alasan mereka kadang-kadang mereka berkata berat sebenarnya salat yang diberikan ini. Kan? Kalau kata bahasa yang selalu kita duk dengar sebelum ni, kalau kacak sikit lah kan. Duk tungking terbalik pisat. Tak berasa, maksudnya rasa benda tu berat. Jadi, soalan, bagaimana cara terbaik untuk kita nak menegur ahli keluarga atau orang yang lebih muda daripada kita supaya tidak meninggalkan salat tanpa menyakiti perasaan mereka. Kan, sebab kadang-kadang ada orang jenis sensitif sikit kan. Kita, padahal kita tegur tu untuk kebaikan dia, tapi merajuk, pergi ke merata-rata, tak balik mai rumah dan sebagainya. Jadi insya-Allah mohon pencerahan daripada Datuk Mufti. Terima kasih tuan-tuan. Saya minta maaf tadi panjang saya jawab pertama ni, ringkas. Tuan-tuan, dosa yang besar dalam agama ni selepas daripada syirik, dalam senarai bunuh orang, lebih kurang adik-beradik tu juga punya dosa ialah meninggalkan salat. Daripada min kabair, daripada dosa-dosa besar. Anak kita kalau sakit, katalah dia cedera, luka, ambil contohlah kita sayang anak kita ni, terpijak paku karat. Kita kata pijak paku karat, pergi klinik, pergi cucuk tu, bahaya. Dia tak pergi cucuk, kita pergi cucuk. Tak apalah duk sakit. Aku tak pergi, hang ni jadi apa ni? Bahaya. Kita risau kat dia. Betul tak? Kenapa takut nanti dia bertambah teruk ke depan ni? Anak kita tak pergi sekolah, kita risau kat dia. Takut besok dia sampai tak tahu apa. Baguslah, kerana kita ambil kira masa depannya. Anak kita tak solat, yang ni besar masa depan dia ni. Di akhirat ni. Ini masalah besar. Kalau kita betul-betul sayang, tak mau kaki dia tu nanti bengkok ke depan, tentu kita tak mau anak kita masuk neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa sebab kamu masuk neraka saqar? Salah satunya kerana mereka tak semayang. Kalau kita tahu hakikat itu, kita akan sungguh-sungguh bagi keluarga kita salat. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alayha. Suruh keluargamu salat dan sabar dengan salat. Kerja bapak mari masjid, bagus dah. Anak tak semayang di rumah, tak tahu budak-budak ni, tak lepas kat dia. Lepaslah, ada bahagian dia ada solat tu, baguslah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tak lepas. Setiap kamu bertanggungjawab di atas tanggungjawab dia. Tuhan tanya, semayanglah. Anak masa apa tak suruh? Kena suruh. Cuma macam mana kita nak pujuk bagi dia salat tu berdasarkan kebijaksanaan masing-masing. Quran kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah tu bukan dengan lemah lembut. Seru ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, bukan lemah lembut. Hikmah tu perkataan yang sesuai, perbuatan yang sesuai pada orang yang sesuai. Kalau anak kita tu jangan kata sepatah pun dia ingat dah, sepatah. Kalau kena jerkah sikit, jerkah, itulah hikmah. Yang mana yang berkesan? Effective way. Jalan yang paling berkesan. Nak macam mana anak kita lah, tahu anak kita. Nak kata macam mana? Sebab itu, namun, kalau kita ada kawan baik pun, dia tak salat,
Kalau kita kesian kat dia, kena suruh dia salat. Kata aku ni sayang hang. Hang kawan dengan aku. Hang kena salat. Salat bukan soal, oh, hang solat banyak pada aku tapi duit hang sikit pada aku. Bukan itu. Tuan-tuan, betapa ramai orang yang duit banyak, jiwanya merintih, dalamnya gelisah. Saya cerita dalam kuliah saya yang lepas pun. Seorang rabai, anak rabai, Muhammad Asad, terkenal, penulis Islam at the Crossroad. Dia punya buku dia. Dan banyak lagi buku-buku dia tentang membangkitkan dunia Islam. Anak rabai yang masuk Islam. Kemudian jadi penasihat kepada King Abdul Aziz Saudi dulu. Dia cerita lahir tahun 1900. Macam mana dia boleh masuk Islam? Salah satu sebab dia masuk Islam, dia kata dia duduk di Jerman, dia naik kereta api, dia tengok, saya sebut cerita ni sebab baru ni saya pergi China. Saya tengok orang China ni, kereta canggih lah apa semua. Tapi saya terasa cerita dia tu, cerita Muhammad Asad. Ketika dia masih belum Islam. Tapi dia tengok pada mereka, muka mereka ni, walaupun dia tahu baju cantik, duit banyak, tapi tak bahagia. Tak bahagia. Gelisah. Dalaman gelisah. Lalu dia balik. Dia nak cari jawapan. Kenapa manusia gelisah walaupun dia ada semua? Dia teringat Quran yang dihadiahkan oleh kawan dia tu. Dia buka, dia cari jawapan. Masa dia boleh baca banyak bahasa tapi dia tak boleh bahasa Arab lagi masa tu. Dia kata dia buka Quran tu di rumah dia. Quran yang kawan dia bagi. Ketika itu dia kata tepat Allah takdirkan dia buka pada surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kamu perlumbaan membanyakkan harta. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu melawat kubur. Dia kata, this is the answer. Ini adalah jawapannya. Ini adalah jawapannya. Kegelisahan ini kerana perlumbaan sesama manusia yang telah mereka lupa kenapa mereka datang ke dunia ini. Kalla saufa ta'lamun. Sama sekali jangan, nanti kamu akan tahu. Tuan-tuan, suruh anak kita salat. Carilah ikhtiar macam mana. Nabi ajak banyak kan? Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a wadribuhum 'alayha wa hum abna'ul 'ashr. Suruh anak kamu semayang ketika 7 tahun. Kemudian pukul bila 10 tahun. Yang ni 7 tahun, 3 tahun duk suruh. Sehari 5 kali. Subuh sampai 5 kali. 5 kali 360 hari kali dengan 3. Berapa ribu? 10,000 kali suruh. Nak boleh pukul pada umur 10 pun, dah 10,000 kali dah suruh. Kalau kena pukul sikit, bukan pukul sampai cedera, padan lah. Tapi pak tak semayang, tak apa. Baru pak pun baru semayang kemarin dulu, balik pukul enak, terkejut lah. Siapa apa? Pukul saya ni. Hang tak semayang, aku kena pukul. Lah, abah pun baru beritahu hari ni. yang tu kita kena pandai lah. Macam mana. Taklah buruk juga. Bila abah dia pun, dia kata aku pun dah taubat. Mainlah kita semua taubat. Kita semayang. Aku silap dulu. Aku tak ajar apa semayang. Suruh anak-anak kita salat.